Aduh, amat ah. Ama, Kenapa Amat tu? terima kasih. Sama-sama. Geram saya fikirkan hal tadi. Oh, yang Amat tu? Itulah, tak baik Amat buat cikgu macam tu. Korang, hormat menghormati ini bukan sekadar ucapan, tapi juga dari segi perbuatan. Dapat melambangkan rasa hormat kita kepada seseorang. Hari tu saya ada tonton video hormat menghormati tau. Video tu macam mana? Hai semua, hari ini saya membawakan video yang bertemakan hormat menghormati. Namun, bagaimana amalan ini dapat dipraktikkan? Jom saksikan sama-sama. Nah, Terima kasih. hormat bukan sahaja melalui kata-kata, tetapi boleh ditunjukkan melalui keprihatinan dan empati terhadap rakan ketika mereka memerlukannya. Semasa sesi pembelajaran dijalankan, murid-murid perlu sentiasa mengamalkan sikap hormat menghormati. Sebagai contoh, memberi tumpuan semasa guru mengajar. Menghormati bermakna kita menghargai, ingin memberi dan mewujudkan kelas yang positif. Menjaga harta benda sekolah juga merupakan tanda hormat dan tanggungjawab kita bersama. Peralatan yang telah digunakan perlulah disimpan ke tempat asalnya semula. Di sebalik sekolah yang selamat, terdapat insan yang bekerja penuh dedikasi menjaga keselamatan warga sekolah. Mereka tidak memerlukan sesuatu yang besar, cukup sekadar senyuman dan ucapan terima kasih. Tindakan kecil itu membuatkan mereka rasa dihargai. Oh, macam tu. Faham. Jom pergi kelas, dah lambat dah ni. Jom. Ama, awak kenapa pagi tadi? Dah lah langgar cikgu. Tak tolong pula tu. Oh, korang tadi tu dia tak sengaja. Dia lambat sebab Macam tu lah ceritanya. Oh, sebab tu saya ingatkan awak bangun lambat. Baguslah awak ada untuk tolong pakcik tu. tolong orang yang tu dah bagus. Tapi awak kena minta maaf dengan Cikgu Tika pasal kejadian pagi tadi. Baiklah, jom kita pergi jumpa Cikgu Atika. Jom. Jom. Hormat menghormati tidak memerlukan wang ringgit. Ia bermula dengan senyuman, ucapan yang baik dan tindakan yang ikhlas. Marilah kita bersama-sama menyemai budaya hormat dalam setiap langkah kehidupan kerana masyarakat yang hebat lahir daripada insan yang beradab. Hormat, kunci keharmonian.